Ini cerita tentang rakyat biasa yang selamatkan 50 tan emas. Kisahnya, kerani bank, pemandu lori dan nelayan biasa berjaya selamatkan 50 tan emas Reserve Norway pada tahun 1940. Masa tu, kapal perang Jerman dah masuk pelabuhan Oslo. Bank Norway bergegas pindahkan semua simpanan emas negara mereka. Diorang kerah 26 buah lori awam. Lori terakhir berjaya keluar beberapa jam sahaja sebelum tentera Jerman masuk bandar. Emas ini diangkut naik lori, pindah ke kereta, redah salji dan dibawa menggunakan bot nelayan. Sepanjang perjalanan, diorang sentiasa diburu pesawat musuh. Akhirnya, emas ini diserahkan kepada kapal British. Semua 50 tan emas berjaya selamat sampai. Diorang cuma hilang 297 keping shilling emas sebab satu tong rosak. Emas ini berjaya biayai kerajaan Norway sepanjang peperangan. Semuanya dipulangkan balik ke Oslo selepas negara itu bebas. 3 pengajaran dari kisah ini. Pertama, persiapan awal sebelum krisis adalah kunci keselamatan. Kedua, tindakan berani orang biasa mampu selamatkan masa depan negara. Ketiga, kita boleh mula bina simpanan emas melalui Ekongap Public Gold hari ini tanpa perlu tunggu krisis datang. Tuan-puan, dah ada persiapan kewangan kalau berlaku sesuatu yang tak dijangka? Boleh kongsikan di komen.